Ada 4 update terbaru dasar SST untuk tahun 2026 ni. Yang pertama, kadar cukai perkhidmatan sewaan atau pajakan dikurangkan kepada 6% sahaja. Had jualan yang dikecualikan cukai untuk perniagaan mikro, kecil dan sederhana PKMS pun dah dinaikkan daripada RM1 juta kepada RM1.5 juta. PKMS yang baru start berniaga pula dapat pengecualian cukai perkhidmatan sewaan atau pajakan selama setahun daripada tarikh perniagaan tu didaftarkan. Yang kedua, bahan mentah atau input kritikal sektor pertanian dikecualikan cukai jualan, termasuk makanan ternakan, baja dan racun perosak. Ketiga, perjanjian pembinaan yang dah sign sebelum perluasan SST dapat pengecualian cukai perkhidmatan selama 2 tahun. Extend sampai 30 Jun 2027. Keempat, pembinaan rumah ibadat dikecualikan cukai perkhidmatan. Rumah ibadat ni termasuk surau, masjid, kuil, gereja dan tokong. Kalau nak tahu apa barang dan perkhidmatan yang terlibat dengan perluasan SST, boleh tengok video part 6 dalam playlist ekonomi kami. Share dan repost video ni supaya ramai tahu update ni juga. Follow Isnatra.my untuk info best macam ni setiap hari.